sekalian, marilah kita teruskan dengan mempersilakan peserta yang memegang nombor giliran yang ke-8 untuk tampil ke pentas dan memulakan persembahan. Dengan ini majlis mempersilakan. Comel anak ayah ibu ni. Hasbi Rabbi Jalallah. Mafi qalbi khairullah. Masya Allah. Macam itulah perasaan ibu ayah kita seronok waktu kita dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Singgah di Rompin, beli berangan. Siapa sayang ibu? Sila angkat tangan. Alhamdulillah. Hadirin, kita sibuk mencari syurga merata-rata kan? Sedangkan syurga kita berada di depan mata. Dia ibu kita. Kawan-kawan, saya nak kongsikan satu kisah Uwais Al-Qarni. Namanya tidak terkenal di bumi, namun masyhur di langit kerana baktinya kepada ibu. Ramai orang ketahukannya. Mana ada orang menggendong anak lembu setiap hari, tapi mereka tidak tahu Uwais berlatih menggendong ibunya yang uzur menunaikan haji di Mekah. Masya Allah, begitu besar dikasih Uwais pada ibu sehingga doanya dimakbulkan. Benarlah syurga itu di telapak kaki ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah engkau berkata walaupun kepada kedua ibu bapamu. Surah Al-Isra ayat 23. Kawan-kawan, ayo kita telusuri ayat ini. Allah melarang kita menyebut sekecil-kecil perkataan, iaitu apatah lagi meninggikan suara, mengherdik, membantah atau menyakiti ibu. Betapa besar dan penghormatan yang wajib diberikan kepada ibu bapa, khususnya ibu yang telah susah payah mengandungkan kita dan membesarkan kita. Inilah mesej utama saya. Jika kita mahu syurga, maka muliakanlah ibu. Heklah amin, cinta kasih, terima kasih, tak pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kawan-kawan, kenapa ibu? Masa mengandung, ibu loyak muntah, pahit mulut, pedih ulu hati, sakit pinggang, kejang kaki, sampai susah nak gerak. Waktu melahirkan, nyawa ibu ibarat telur di hujung tanduk. Namun, ibu tetap mengangkat kita, mencium kita, menyusukan kita. Allahu Akbar. Besar pengorbanan seorang ibu. Cantiknya aturan Allah. Kisahnya, Wan Cik Hoilan, penerima anugerah Maulidur Rasul, telah membesarkan dan menjaga bayi Islam sejak kecil. Walaupun tiada ikatan darah yang menghubungkan mereka, kasih sayangnya tulus mengalir seperti kasih sayang seorang ibu kandung. Saya adik ibu, kalian pasti adik ibu. Sebelum berakhir, saya titipkan 3 gaya cinta untuk ibu. Pertama, dengar kata ibu. Kedua,
ketiga, ucapkan terima kasih ibu. Jom kawan-kawan, kita ucapkan terima kasih ibu. Sedia? 1, 2, 3. Terima kasih ibu. Saya nak iraikan mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.